Hari ni cabut radiator fan. Ada bawah ada 2 skru, 1, 2 skru, atas ada 3 skru. Okey. Lepas tu hose ni kena buka tidak tak boleh lalu. Hose ni pun kena buka. Lepas tu dah cabut semua skru, boleh cabut je. Itulah. Sebelum cabut tu kena cabut lah soket ni. Soket ni tekan, ketat sikit ni. Barang lama ketat, tekan. Fan lah. Saya 8 lah. Dua ni, 1, 2, 3. Ni dah pernah tukar ni. Kedai ni tukar apa dah dulu ni. Winsun auto supplier. Dia boleh Denso. Ni pun dia beli Denso juga ni, tapi made in Indon. Dan ni made in Japan dia tulis. Tahu lah betul ke tak. Siap. Ada kat luar ni.